Sebagai Sales Advisor Honda, ini 3 soalan yang ramai tanya pasal WRV ni. Jom kita jawab terus. Soalan yang pertama, WRV ni kereta apa sebenarnya? SUV ke? Cuk, nak apply loan untuk kereta Honda, 99% approval rate. Klik link di bio. Yes, WRV ni sebenarnya SUV segmen B, tapi dia lebih kecil daripada HRV. Sesuai untuk orang bujang, family yang saiz kecil, atau nak SUV yang compact yang senang nak bawa dekat bandar. Soalan yang kedua, berbaloi ke beli WRV ni berbanding dengan HRV? Kalau bajet korang bawah 100,000 tapi korang nak gaya macam HRV dan features yang premium, memang WRV ni sangat berbaloi. Design cantik, minyak pun jimat. Soalan yang ketiga, apa perbezaan antara model E, V dan juga RS? Senang je, variant E model yang paling basic, model V dah dapat Honda Sensing, and model RS memang sporty and lengkap. Kalau tanya saya, model V pun dah cukup bagus untuk korang bawa pergi daily drive. Kalau korang ada soalan lain berkenaan WRV, korang klik saja link dekat bio. Aku akan adjust sampai korang dapat kunci.